Assalamualaikum guys. So kasih unta bersama dengan aku Faiz DRNS. So aku nak cakap sikit lah, bukan nasihat ataupun bukan kata-kata. Kadang-kadang ada aku pergi bank ke ataupun pergi mana-mana tempat. So bila kat bank tu kan ada tulis jangan call ke kan, ataupun ambil gambar ke ataupun bawa makanan lah. Kadang-kadang aku pelik kenapa dia orang buat juga. Dia orang tak nampak ke ataupun dia orang tak ada sikap dalam hati tu tanggungjawab. Macam contoh lah, kalau kat program kan kata jangan merakam, tapi tetap juga orang tu buat. Aku pelik lah, dia orang tak ada sikap tanggungjawab ke, tak ada common sense ke kan. So dan yang kedua lah, bila aku tengok diorang dengan parent diorang kan, parents diorang, keluarga diorang kat belakang jalan perlahan, tapi diorang kat depan, diorang macam buat ada. So aku rasa macam pelik lah kat situ lah, diorang tak ada tanggungjawab ke. So apa yang aku nak cakap lah pada hari ni, pada saat ni, pada minit ni adalah korang kena ada rasa dalam hati korang tanggungjawab. Tak kira apa jua sekalipun korang berada, apa jua korang buat, tak kira nak pangkat ke ataupun yang berkeluarga ke ataupun tidak ke, bujang ke apa semua, korang kena ada tanggungjawab. Tu je, kena ada common sense. Barulah kehidupan kita akan jadi lebih baik dan terus lebih baik pada masa akan datang. Itu je.